Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan teruskan kita punya perkuliahan insyaallah. Uh, perkuliahan kita pada minggu ini ialah topik 8, peranan etika dan peradaban mendokong tanggungjawab sosial di Malaysia. So, alhamdulillah kita akan bincangkan apakah peranan etika dan peradaban dalam mendokong tanggungjawab sosial di Malaysia ini. So, kita akan tengok apa itu tanggungjawab sosial dan kita akan cuba fahami dan kita akan cuba laksanakanlah insya-Allah. Baik. So, dalam kandungan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyentuh berkenaan dengan Ihsan Kamil sebagai model akhlak, and then tanggungjawab sosial dalam dan luar negara, altruism dan kesukarelawanan, okey. Dan yang keempat, manusia dan teknologi digital, dan seterusnya ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional. And then last kali 8.6 adalah adab dan etika penggunaan ICT menurut Islam, menurut Islam. Jadi setelah kita mempelajari tajuk ini, apa yang kita akan perolehi adalah kita dapat menghuraikan apa maksud takrifan harian dan autoriti. And then kita akan bincangkan peranan etika dan peradaban dalam mendokong tanggungjawab sosial, dan last kali menjelaskan kepentingan nilai tanggungjawab dan kesukarelawanan ataupun kesukarelaan lah. Okey, baik. So, seperti mana kita sedia maklum, tanggungjawab bila kita melaksanakan ia, okey, kita mestilah tunaikan tanggungjawab tersebut dengan cara yang beradab lah. Okey. So kita bukanlah menunaikan tanggungjawab itu seperti melepaskan betuk di tangga kan. Kita tak nak begitulah. Okey. So cara menunaikan tanggungjawab dengan beradab itu dia dapat diperolehi ataupun dapat dibiasakan. Cara menunaikan tanggungjawab itu adalah melalui pendidikan, okey, yang diberikan oleh keluarga lah. Pembentukan etika melalui pendidikan melalui keluarga tersebut. Okey, ada juga berkait dengan pengaruh kawan, pengalaman hidup, okey, nilai peribadi dan juga prinsip moral, okey, dan juga faktor keadaan sekeliling lah. So sebagai contoh, kalau kita punya keluarga sememangnya keluarga yang mungkin sentiasa cakap yang lepas, contohnya kan, ataupun mungkin kasar bahasanya. So begitulah cara dia menunaikan tanggungjawab dia sekalipun. Okey, sebab dia telah terdidik dengan cara sedemikian rupa. Okey. So melalui pembelajaran lah dia akan melakukan perubahan-perubahan dalam proses menunaikan tanggungjawab tersebut dengan cara yang lebih baik ataupun beradab lah. So ini background seseorang itu dalam menunaikan tanggungjawab dia. Kalau kamu tengok dia macam something wrong, dia macam tak berapa nak tertib, kemungkinan besar dia punya background family. Okey, ataupun mungkin sebelum ni dia baik, lepas tu dia berubah, mungkin pengaruh kawan, okey, ataupun pengalaman hidup. Okey, so apa-apa pun dia kembali kepada nilai peribadi seseorang itulah dan apa prinsip moral etika yang dia pegang. Okey. So dan apa-apa pun kita kena tengok keadaan sekeliling. Okey, sebagai contoh ada perkara dan ketika yang mana waktu dia buat perkara tersebut dia dalam keadaan yang mungkin berada dalam tekanan. So mungkinlah ketika itu dia buat di luar pertimbangan. So itulah faktor-faktor tanggungjawab, sama ada dia baik ataupun buruk, dia melihat kepada beberapa perkara tadilah. Okey. So bila kita sebut tentang tanggungjawab sosial ini, okey, kita kena faham bahawa kita dilahirkan dalam keadaan
beramai-ramai ataupun bermasyarakat lah istilah dia kan. So, bila kita hidup dalam keadaan bermasyarakat, so nak tak nak kita mestilah sentiasa berhubung antara satu sama lain. Okay. So, kita dengan sesama masyarakat, kita ada tanggungjawab yang disebut sebagai tanggungjawab sosial itu. Baik. So, kalau kita perhatikan kita punya kelahiran ini sebagai seorang manusia, sememangnya kita mempunyai tanggungjawab. Okey. So, tanggungjawab sama ada kepada diri sendiri paling utama ataupun paling yang pertama sekali tanggungjawab perlu ditunaikan. And then barulah tanggungjawab yang lain yang untuk keharmonian sejagat dan sebagainya lah. Okey. Baik. So, kalau kita tengok tanggungjawab ini, okay, tanggungjawab dia merujuk kepada kemampuan seseorang bertindak secara positif. Okay. So, kalau tanggungjawab sosial, dia kata melibatkan komunikasi, proses, pengaruh, kerja kumpulan serta tindakan. Okay. So, dia tanggungjawab sosial ini seperti mana saya katakan tadi, tanggungjawab satu perkara, sosial satu perkara, sekarang digabungkan, dia adalah satu proses sama ada komunikasi, proses ataupun pengaruh ataupun kerja, okay, yang melibatkan kebersamaan dengan orang lain. Okay, kebersamaan dengan orang lain. So, sememangnya kita tidak boleh terpisah daripada tanggungjawab sosial ini. Okay, kita semestinya terlibat sama. Okay, supaya kita dapat orang kata dalam istilah fitrah manusia itu, sememangnya itulah tuntutannya. Tak ada lagi setakat ni dalam fitrah manusia yang menggalakkan untuk hidup secara berseorangan. Sebab kita memang memerlukan antara satu sama lain. Sebagai contoh, dalam proses muamalat kan, perhubungan sesama manusia. So, keperluan. So, kita mesti melibatkan orang lain. Okay. So, penting untuk kita faham tanggungjawab itu apa, sosial itu apa, dan apa itu gabungan tanggungjawab sosial itu, supaya kita ini sedar dan faham bahawa kita bukanlah hidup di atas muka bumi ini secara berseorangan. Dan Al-Quran sendiri pun menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah bertolong-menolonglah kamu dalam perkara bir dan takwa, okay? Perkara kebaikan, perkara takwa ini, dan janganlah bertolong-menolong dalam perkara yang menimbulkan dosa dan juga permusuhan. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, bila kita bincang tentang tanggungjawab, so dia ada melibatkan amanah, dia perlu kepada kesabaran, dia perlu kepada akhlak, dia perlu kepada keyakinan, dia perlu kepada kemampuan, keberanian, komunikasi dan juga kepercayaan. Okey, so ini semua perkara yang terlibat secara langsung bila kita nak menunaikan sesuatu tanggungjawab. Okey, so hari ini tanggungjawab kita sebagai seorang mahasiswa. So kita perlu amanah sebagai seorang mahasiswa. Okey, dengan menjalankan tanggungjawab sebagai mahasiswa ini menjawab ataupun menjalankan tugasan-tugasan yang diberikan oleh para pensyarah kan. So tugasan tersebut kamu buat dengan cara yang baik. Okey, tidak melakukan plagiarism, okey, mengikut garis panduan diberikan. Itulah maksudnya amanah. Dalam masa yang sama, bila menunaikan tanggungjawab, mesti disertakan dengan kesabaran. So, kalaulah kamu membuat tugasan kertas kerja sebagai contoh ataupun pembentangan, mungkin proses pembuatan itu melibatkan masa, melibatkan tenaga, melibatkan wang ringgit boleh jadi kan. So, di sini, kalau tanpa kesabaran, tanggungjawab itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Okey. So, samalah macam kamu sebagai mahasiswa hari ini juga, selain daripada membuat tugasan yang melayakkan kamu untuk kamu lulus dalam pembelajaran, okey, kamu juga diminta untuk terlibat dengan persatuan ataupun apa-apalah yang sebagainya kan, yang sewaktu dengannya. So, kadang-kadang bila kamu berada di padang ataupun berada di luar ketika mana co-curriculum sebagai contoh, dia memakan masa menunggu lama sebagai contoh. Itu adalah proses ujian. Itu baru dalam kampus. Belum lagi kamu berada di luar sana. Okey, berada dengan masyarakat yang lain.
yang berbeza kedudukan, berbeza jawatan. Okey. So di situ kamu boleh apply kesabaran yang telah kamu lalui di kampus untuk berada di luar. Okey. So dalam masa yang sama, dalam proses menunaikan tanggungjawab, akhlak tidak boleh dipisahkan. Okey, bukan senang. Macam ustaz diamanahkan, dipertanggungjawabkan untuk mengajar kamu. Okey. So kalaulah ustaz melihat kamu punya komitmen ataupun apa ni, kamu punya sumbangan ataupun cara kamu mempersembahkan kepada ustaz tentang kertas kerja atau sebagainya, kehadiran kelas sebagainya. Kalau ikutkan memang ustaz boleh marah, kan? Boleh tinggikan suara, boleh saja dengan apa yang ustaz nak bercakap pun. Okey, tetapi memandangkan Islam menitik beratkan akhlak dan adab. So ada teknik dan kaedah yang telah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. So kita cuba lagi cari jalan solusi supaya pelajar-pelajar ataupun mahasiswa ini dia mendapat proses pendidikan di situ. Okey, so saya come out dengan apa ni, garis panduan yang bertulis, come out dengan garis panduan yang secara visual, and then come out lagi dengan audio dan juga visual. 3 kali cara untuk ustaz nak mempelbagaikan proses kefahaman dalam membangunkan kertas kerja. So itulah yang perlu ada ketika mana kita menunaikan tanggungjawab. Dalam masa sama keyakinan bahawa Allah Ta'ala akan sentiasa membantu, dan mahasiswa semua adalah orang yang mempunyai ketinggian akal. So di situ diorang boleh memahami dengan baik dan kita yakin bahawa mereka faham. Kan? So samalah kamu pun sebagai seorang mahasiswa, so kamu ada keyakinan dalam membuat satu tugasan. Okey, dalam masa yang sama buat ikut kemampuan. Okey, kemampuan ini bagaimana? So kita kadang-kadang kita telah train diri kita dengan kadar itu sahaja. Okey, kita tak pernah push untuk lebih. Sedangkan kita boleh buat lebih lagi dengan kemampuan yang dengan kesihatan dan juga umur yang kita ada. Okey, dalam masa yang sama kita mesti ada keberanian. Okey, untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Dan dalam masa yang sama kita perlu ada komunikasi. So penting ataupun tidak komunikasi penting. Sebab bila kamu tak faham kamu bertanya. So penting komunikasi. Kamu tak diam and then kamu terus tak buat apa-apa. Tidak. Kamu melakukan proses komunikasi dengan bertanya, berbincang bersama dengan kawan-kawan. Okey, di situlah proses tanggungjawab itu akan lebih cantik, okey, terbukti. Okey, dan last sekali kepercayaan lah. Okey, kepercayaan itu mesti ada. Kalau kita dah persembahkan kepada kawan-kawan kita yang lain untuk membuat kerja tersebut, kita letak kepercayaan kepada mereka. Cumanya bila kita menyemak tersebut, kita perlu bertegas lah. Okey, baik. So itulah yang perlu ada dalam kamu menunaikan tanggungjawab yang diberikan ke atas diri kamu. Dan semua perkara-perkara tersebut, okey, kita ada satu perkara yang memberi satu kekuatan kepada kita, iaitu role model ataupun insan kamil sebagai model akhlak. Okey, so insan kamil seperti mana yang kita sedia maklum, dia merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita akan ikut bagaimana model akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ini dia ada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu fatanah. Dia ada siddiq, dia ada tabligh dan dia juga ada amanah. Okey. So sekiranya kita menjaga dengan baik kita punya apa ni, tanggungjawab tersebut, so kita mesti akan mengikuti seseorang dalam mencapai sesuatu kejayaan ini. So ustaz pasti dalam kalangan kamu semua pun ada idol masing-masing. Okey, siapa yang kamu nak follow, kamu nak jadi apa selepas ini, kan? So idol yang paling agung adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tengok bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerdik, dia mempersaudarakan Aus dan Khazraj.
dia meletakkan batu Hajarul Aswad. Okey, ini semua menggambarkan kecerdikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam masa yang sama Siddiq, walaupun dalam Quran Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah yang keluar daripada Nabi SAW itu hawa nafsu melainkan wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW, disampaikan juga kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Siddiq itu penting. Bila kita nak menyampaikan sesuatu dan sebagainya, kita terlebih dahulu kena buat kajian dan juga study lah, supaya apa yang kita cakap itu dia bersandar kepada alasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Quranul Karim. Baik, so tabligh ni menyampaikan maksudnya. Okey, so walaupun banyak tentangan berlaku pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, Nabi tetap juga gigih menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So amanah, okey, ini antara sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia diberi kepercayaan dan juga dipanggil sebagai Al-Amin sebelum baginda Nabi diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, so tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Okey, bagaimana tanggungjawab sosial dalam dan luar negara? So apa bentuk tanggungjawab sosial yang boleh diberikan kepada masyarakat dalam dan luar negara ini? Okey, so tanggungjawab sosial ni kita boleh juga artikan sebagai altruism ataupun kesukarelawanan. Okey, kesukarelawanan. Baik, so kalau kamu perhatikan kat situ, banyaklah tanggungjawab sosial yang boleh dibuat di dalam dan di luar negara. Tu antaranya ketika mana banjir, okey, ketika mana nak membuat satu pencarian. Okey, so ini semua melibatkan semua, tak kira bangsa dan juga agama, kerana mengambil kira kemanusiaan itu. Okey, elemen kemanusiaan. Diorang pun manusia, kita perlu bantu dan sebagainya lah. Okey, baik. So dalam kehidupan seharian kita, sosial kita ini, okey, dia dipengaruhi cara hidup yang dilalui dan juga diterima. Okey, so kebiasaannya kalau ikut kepada perbincangan ini, dia kata ia dipengaruhi, okey, oleh dua situasi yang berbentuk kepada nilai etika dan juga adab lah. Okey, so kalau kita tengok, yang pertama, dua situasi yang membentuk pada nilai etika dan adab ni, yang pertama berasaskan perundangan atau ditentukan oleh pemerintah dan pihak berkuasa, ia dikenali sebagai takrifan autoriti. So tadi Ustaz sebutkan takrifan autoriti tu kan. Apa itu takrifan autoriti? Okey, perundangan lah, okey, yang ditentukan oleh pemerintah, okey, ataupun yang berkuasa. So mana-mana undang-undang yang wujud berdasarkan arahan pemerintah dan dimaklumkan oleh pihak masjid, okey, so sekiranya perkara-perkara itu ditentukan oleh perundangan, okey, dan ditentukan oleh pemerintah, maka dia disebut sebagai takrifan autoriti. So rasmi bertulislah. Yang saya sebut masjid tadi sebagai contoh, sekiranya sekarang ni dalam khutbah Jumaat, untuk makluman kamu lah kan, semua khutbah dimaklumkan tentang kewajipan membayar zakat sebagai contoh kan. So sekiranya undang-undang rasmi telah ditetapkan oleh pihak berkuasa ataupun pihak berautoriti, maka dia disebut sebagai takrifan autoriti, kan. Baik, ni antara contoh lah kan. Perpakaian rasmi merupakan protokol utama dalam majlis istiadat. Okey, so bila pergi ke istana sebagai contoh, ataupun apa-apa majlis yang official, okey, so kita mesti ada dress code yang ditetapkan, okey, dan kita mesti ikutlah. Okey, samalah macam di majlis-majlis rasmi, convocation sebagai contoh kan. So dia ada takrifan autoriti. Okey, kita mesti follow perkara tersebut. So dalam kehidupan seharian kita ni, kita tak boleh lari lah daripada takrifan autoriti dan juga harian. Okey, baik. So masyarakat jelas
dengan etika tersebutlah dan menjadi kebiasaan masyarakat terhadap mematuhi perundangan tersebut. Okey. Setakat ni majlis kenduri kahwin sebagai contoh kan. So dia ada perkara yang menjadi takrifan autoriti, okey, dan ada sebaliknya lah. Okey, baik. So yang kedua, takrifan harian. Apa takrifan harian? Dia berasaskan kepada pengalaman sendiri, keluarga atau masyarakat lah. Okey. So amalan etika atau adab yang menjadi ikutan dan kebiasaan secara tidak bertulis. Okey. So sebagai contoh meriwang, gotong royong. Okey. So gotong royong tak pernah pun ada undang-undang bertulis. Meriwang pun tak ada undang-undang bertulis, tetapi dia telah menjadi adat kebiasaan yang disebut sebagai takrifan harian. So harian ini orang-orang awam sahaja yang membuat keputusan ataupun kebiasaan tersebut. Okey. So setakat ni kalau kita tidak melibatkan diri dengan gotong royong, merewang ataupun seumpamanya ini, so di situ sebenarnya kita punya rasa tanggungjawab sosial itu belum lagi tepat lah. Okey, sebab tanggungjawab sosial ni dia akan sentiasa melibatkan diri dengan takrifan autoriti itu confirm lah. Okey, ni saya masukkan takrifan harian. Okey, dia orang kena libat sama, okey, sebagai membuktikan tanggungjawab sosial, okey, sesama manusia, okey. Dan kesan daripada kita menjaga hubungan itu, dia dapat menghasilkan keharmonian dan kesatuan lah. Okey, baik. So, itu sedikit tentang takrifan autoriti dan juga harian. Okey, so di sini ada beberapa persoalan lah. Okey, apa yang akan anda lakukan apabila ingin mengadakan majlis kenduri di kawasan taman anda? Okey. So, apa yang akan anda lakukan bila terpaksa blok kereta orang lain kerana hal kecemasan? Okey, baik. So, di sini saya nak buka sedikit lah. Mungkin perbincangan ke kan. Okey, siapa yang boleh menjawab? Saya nak tengok sedikit lah kan. So, sesiapa yang dalam ni boleh menjawab soalan yang pertama. Kalau kamu nak buat majlis kenduri dalam kawasan taman kamu, so apa yang perlu kamu buat? Siapa yang boleh bantu Ustaz untuk menjawab? Kan? Okey, siapa boleh? Nak kena Ustaz pilih nama lah. Ustaz kena sebut nama ke apa? Okey, siapa boleh menjawab sikit? Kalau kamu nak buat majlis ni, apa yang perlu kamu buat? Kamu rasakan dalam taman tu. Silakan. Ahli kelas. Kita minta Haris, Ahmad Haris. Silakan Ahmad Haris. Ya, Ustaz. Kalau kamu nak buat kenduri kat taman kamu ni, kamu nak kena buat apa? Kalau ikut kepada takrifan autoriti dan harian tu. Nak buat apa? Kalau takrifan harian, kita kata harian lah. Harian ni kalau ikut kebiasaan masyarakat, apa yang dia akan buat bila dia nak buat majlis kenduri ni di kawasan taman rumah dia? Masak sama-sama. Kebiasaannya dia buat secara gotong royong. Okey, sebelum tu apa lagi yang dia perlu buat? Masak sama tak Ustaz? Itu dia memanglah boleh dikategorikan sebagai takrifan harian. Cumanya sekarang ni dia dah berbeza, dia ada catering. Sebenarnya ada perkara lebih penting dalam kita nak menjamin tanggungjawab sosial itu berjalan dengan lebih baik. Okey. So So apa yang perlu dibuat? Nak adakan majlis kenduri ni. Ada lagi? Haris. Takkan nak masak saja kan? Apa lagi perlu kamu buat? Sebab dia melibatkan etika dan adab. So kamu kena relate perkara-perkara ni. Dia start pada awal lagi. Benda ni dia ada kaitan. Apa yang persoalan saya nak ajukan kepada kamu ni. So macam mana? Dia juga boleh kita kata common sense. Common sense. Common sense ni bahasa Melayu dia apa kita nak kata? Perasaan yang sepatutnya benda tu tak perlu diajar, tapi kita
kita boleh fikir sendiri benda tu. Itu common sense. Bila kita nak buat majlis kenduri di kawasan taman kita ni, apa yang kita kena buat? Ada lagi? Haris, tak boleh nak faham, tak boleh nak tangkap lagi lah setakat ni. Atifah. Ada Atifah? Ada Atifah? Silakan. Ada? Tak jawab pun ni. Izma Zalidia. Tak ada juga respon. Kamu ni ada dengan ustaz atau bertidak ni? Muhammad Akif Izzuddin. Ya, Ustaz. Kamu nak kena buat apa tu bila nak mengadakan majlis kenduri kahwin tu di kawasan taman kamu tu? Mengadakan gotong royong sebelum apa orang kata buat majlis. Gotong royong. Selain daripada tu, ni sebelum kamu nak buat ni, kamu baru teringin ni nak adakan majlis ni, apa yang kamu perlu buat? Kalau mengikut kepada etik, mengikut kepada takrifan harian tu, kebiasaannya apa yang kita kena buat? Bincang dulu, buat meeting. Okay, firstly kamu buat meeting, betul? Betul. Okay, so meeting macam mana kamu nak buat? Sebab taman ni dia rumah taman kan, so rumah berdekatan, bersebelahan, and then ruang yang sempit, boleh jadi parking kenderaan pun problem. So nanti kamu nak pasang khemah, and then kamu terlebih dahulu kena berbincang, and then minta lah izin kepada persatuan penduduk terlebih dahulu, kan? Itu common sense nama dia. Jumpa pengurusi persatuan penduduk, saya nak buat kenduri ni pada sekian-sekian masa apa semua ni. So apa yang boleh dan tak boleh, kan? Do and don't ni apa yang boleh tak boleh, kan? So nanti persatuan penduduk dia akan maklum, and then dia akan bincang apa yang sesuai dan tidak sesuai. Sebab tu bila once kita nak buat sesuatu, teringin nak mengadakan majlis, contoh kat sini kan, so bincanglah terlebih dahulu, and then fikirkan tentang keadaan penduduk taman pada ketika itu, minta persetujuan. Okey, selain daripada persatuan penduduk, lorong kita sendirilah, kan? Kita ada lorong kan, taman kita tu kan. So lorong tu, contoh lorong 18 kan, lorong 18 Taman Ciku kan. And then lorong 18 tu mestilah ada grup WhatsApp, betul tak? Kan? Kebiasaannya begitulah kalau taman-taman ni. And then bagi tahu dan tanya macam mana kalau saya nak buat kenduri, saya nak buat kenduri di rumah saya, and then macam mana susun atur yang sesuai, dan sudilah kiranya penduduk lorong ini membenarkan saya buat, dan saya ingin menutup ruang laluan pada hari tersebut sahaja, dan minta persetujuan. So begitulah bila kita mempunyai etika dan adab, dan kita memahami takrifan harian itu. Okey, dia tidak ada satu benda yang bertulis untuk makluman ahli kelas, benda-benda begini tak ada satu undang-undang bertulis. So ini semua adalah common sense. Kita sendiri ada perasaan, and then kita fikirkan sesuai tak aku tiba-tiba nak buat kenduri, and then aku main buat je tanpa melalui proses perbincangan, and then aku buat secara suka hati. So kita fikir dan renungkanlah perkara itu, supaya kita tidak melakukan benda yang orang cakap nanti dia tidak mempunyai jiwa ataupun sifat empathy. Nak buat kenduri pun tak bincang dulu, and then suka hati je tutup-tutup jalan, suka-suka hati. So kita tak naklah kita dilabelkan begitu. Okay, baik. So terima kasih tadi kawan kita Akif. Okay, so kita tanya pula Nur Adila Izzati. Nur Adila Izzati, kalau apa yang akan kamu lakukan kalau kamu terpaksa blok kereta orang lain kerana hal kecemasan? Silakan. Saya akan tulis nota kecil, lepas tu letak kat dia punya yang tempat yang tak cermin tu. Okey, baik. Itu satu perkara yang betul lah.
kita letakkan nombor telefon ataupun nota. Saya terpaksa tinggal di sini, so apa-apa kecemasan boleh hubungi saya lah. Sebab saya hal kecemasan and then tidak boleh terpaksa parking sebab parking penuh kan. Okey, baik. So, seterusnya kita tengok lagi yang lain. Adriana. Nur Adriana Batrisha. Okey. So, kalau kamu sedang bekerja, okey. So, tiba-tiba kamu terpaksa menghadiri satu mesyuarat. Okey, di luar pejabat kamu. Kamu terpaksa keluar. Sedangkan kamu pada ketika itu kamu ada kerja yang banyak dan sebagainya. So, apa yang perlu kamu buat? Kalau mengikut perbincangan tajuk kita ni, tanggungjawab sosial, apa tanggungjawab sosial yang perlu kamu buat? Apa takrifan harian yang perlu kamu buat? Silakan. Adriana ni tak ada. Nama je ada. Tapi orangnya tidak ada. Okey, Nur Hasya Syamimi. Silakan. Ada? Nur Hasya Syamimi. Oh, tadi sorry, Ustaz tersilap tu. Afrina Batrisha. Bukan Adriana Batrisha. Okey. So, Ya, Nur Ustaz. Hasya Syamimi, silakan. Ada Nur Hasya Syamimi. Mana? Oh, ini pasang tapi dia tak datang kelas eh. Okey, Afrina silakan, Afrina Batrisha. Ya, Ustaz. Tadi nombor 3 tau, Ah, menghadiri kalau mesyuarat. Dalam keadaan kamu banyak ni, kamu punya kerja ni, tiba-tiba kena pula attend mesyuarat. So, apa yang perlu kamu buat? kalau saya akan bagi tahu ketua saya. Okey. Lepas tu saya akan maklumkan saya kena keluar pergi hadiri mesyuarat. Lepas tu Okey. kalau perlu saya akan OT lah. OT lah. Ha. So, kalau kamu ada kerja yang banyak pada hari kejadian tu, kerja tu Kalau saya macam mana? Kalau saya mungkin saya akan hadiri mesyuarat tu. Lepas tu saya akan rancang perjalanan saya supaya perjalanan jadi lebih lancar. Dan masa yang ada tu saya akan gunakan betul-betul. Maksudnya macam ni. Maksudnya kita dah ada jadual hari tu. Kita dah rancang hari kita. Maksudnya kita Okey, baik. perlu selesaikan kita punya tugas tu dalam masa-masa yang telah ditetapkan. Boleh tak Okey, macam tu, baik. Ustaz? Boleh. Antara yang lain adalah kamu boleh delegate juga tugasan kamu tu. Kalaulah kamu tu mungkin kamu sebagai second ataupun third boss ke kan, ataupun kamu ketua unit kan, kamu boleh delegate tugas tersebut. Okey, bincang dengan anak-anak buah. Saya terpaksa hadir mesyuarat, so ada beberapa perkara yang terpaksa saya selesaikan hari ni sepatutnya. So saya minta je sebaik anak-anak buah ni untuk bantu saya selesaikan. So bagi dia orang garis panduan sedikit and then boleh tinggalkanlah tugasan penting tersebut yang perlu disediakan. Itu antara cara kita. Okey. Tu kalau kita tengok takrifan harian lah tu. Okey. Baik. So, terima kasih kepada yang merespon tadi. And then kita balik kepada sekali lagi Adriana, Nur Adriana Nadirah. Kalau jiran anda hidup dalam serba kekurangan, apa takrifan autoriti yang boleh kamu buat dan apa takrifan harian yang boleh kamu buat? Silakan. Ada ke tak ada orang ni? Ke pasang je, lepas tu hilang. Okey ya. Ya, So yang Ustaz. tak menjawab ni, silakan. Respon cepat. Saya rasa mungkin Apa takrifan autoriti? So kita tengok. Takrifan autoriti ni secara mudah, secara official ataupun rasmi. Kalau kita temui situasi begini, apa yang perlu kita buat? Rasminya. Yang tak rasmi, apa yang kita buat? Begitu.
Sebab rasmi ni dia melibatkan dokumentasi je kan. Dia melibatkan macam itulah. Okey, silakan. Hmm. Bagi saya kalau macam secara rasmi mungkin dia boleh, kalau dia susah kan Ustaz kan, dia boleh apply untuk bantuan zakat ke. Okey, bagus. So Bantuan maknanya zakat sekarang ni okey, bantuan zakat. Okey, itu satu untuk takrifan authority. Bagus, bagus. Okey. Nampak Ustaz, nampak kamu faham kat situ. And then takrifan harian apa kita nak buat? kalau macam dalam satu community macam jiran-jiran kan, jiran-jiran lain tu macam boleh lah bagi bantuan makanan ke, bantuan macam mana? Ya, betul. Keperluan Betul. harian Bantuan dia. lah. Okey, bagus. Terima kasih. So, betul begitu. So, setakat ni Ustaz nampaklah kefahaman kamu kat situ lah. Okey, so kalau authority kamu boleh buat permohonan zakat. Kalau lah kadang-kadang orang yang susah ni, kadang-kadang dia orang mungkin malu kan. Kita kena approach lah dia orang. Jumpa dia orang kata ni kamu ni susah, kamu ni layak dapat zakat ni kalau kamu mohon. So, biasa orang susah ni mungkinlah dia punya mentaliti, payahlah, tak reti lah, payahlah nak kena buat online dan sebagainya kan. And then dalam situasi begitu, kamu kena approach and then bantu orang sebegini supaya dia orang memohon mengikut prosedur yang sepatutnya lah. Baik, kita kembali kepada tadi, ingin mengadakan majlis kenduri di kawasan taman anda tu kan. Tadi saya menggunakan takrifan harian. So, dari sudut takrifan authority, apa yang perlu dibuat kalau nak buat majlis kenduri ni? Bagi takrifan authority sikit, siapa yang... Okay, kita pilih lah, kita pilih Okey, kita pilih Muhammad Danish. Silakan Danish. Danish bin Zainal. Takrifan authority. Secara prosedur rasminya, apa yang kita kena buat? Ni kod tak ingat balik kan. So, kita tengok. Nak buat kenduri ni. So, undang-undang rasmi bertulis. Macam mana tu? Silakan. Ni prosedur sebelum buat kenduri ya Ustaz? Kenduri ya. Kenduri di taman anda. Apa takrifan authority yang kamu boleh share dengan kami? Bismillah. Takkan nak cari ChatGPT kot. Tak. Dia fikir. Benda simple lah. Cepat. Jangan pening-pening, simple lah. Utarakan dulu. Kalau kamu silap, Ustaz boleh betulkan. Ni just Ustaz nak two-way conversation je. Ustaz tak nak Ustaz cakap seorang-seorang kan. So, Ustaz pun nak tahu kamu faham ke tak kan. Sebab benda-benda macam ni kadang-kadang dia bermain dengan perkataan sahaja. Sebenarnya dia mudah je nak faham. Okey, apa? Kalau yang lain-lain boleh mencelah, it's okay. Saya cakap buat surat jemputan bagi dekat. Buat surat? Boleh Ustaz? Surat apa? Buat surat jemputan. Okey, kad jemputan. Itu salah satu. Antara yang lain adalah kamu menjalankan prosedur untuk proses pendaftaran perkahwinan lah. So, pergi ke Jabatan Agama, maklumkan, and then isi borang perkahwinan. So, itu antara takrifan authority yang boleh kita sebutkan lah bila timbul isu-isu sebegini. Okey? Bolehlah begitu. Ustaz rasa kamu boleh faham kot takrifan authority, takrifan harian ini. Sebab kadang-kadang perkataan itu dia macam nampak bombastik sangat. Sebenarnya simple je. Dia nak share kat situ kan. Okey? Okey, baik. Oh, sekejap Ini kelas. Saya sebenarnya ada meeting pagi ni. Tapi saya tak ni, tunggu sekejap Okey. Okey, baik. Okey.
kita selesai dekat sini. Kita punya persoalan-persoalan ni Ustaz rasa dah Ustaz harap kamu faham lah tarif authority tu apa ataupun okey. So sekejap. Okey. So authority dan harian ini dia membentuk nilai lah. Okey. So bila kita faham situasi autoriti dan harian ini, dia melahirkan rasa tanggungjawab untuk mengikut peraturan. Okey, mewujudkan sifat kasih sayang. Sebab kita fikirkan masalah orang lain sama. Contoh tadi nak buat kenduri kat taman. Kita fikirkan masalah orang lain itu merupakan sifat kasih sayang ataupun sifat hormat yang kita ada pada orang lain lah. So kita tak naklah melahirkan masyarakat yang tidak memikirkan orang lain. Kita tak nak begitu. Sebab tajuk kita etika dan peradaban. Okay? So kalau kita hilang sifat itu, maka tak gunalah kita study subjek ini. Okay? So melahirkan integriti, tolak ansur, kesefahaman, toleransi, adab dan seumpamanya lah. So penting. So contoh macam kenduri kahwin kan, hari ni kalau kamu pergi, kadang-kadang Ustaz tengok pakaian tu dia dah agak jauh berbeza lah. Sepatutnya better pakai baju kurung, okey. Yang lelaki pakai paling minima pun t-shirt yang berkola lah, kan. So sekarang ni ada orang pergi kenduri pakai tracksuit pun ada. Kan, hakikatnya dia tidak memahami takrifan harian. Sepatutnya kita adab dan adat setempatnya adalah kita pakai pakaian yang sopan, okey, yang kemas, okey. So di situlah baru kita akan ada respect kepada majlis tersebut. Okey, benda ni tak ada nas dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW secara khusus. Okey, tetapi Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis baginda yang menyebut bahawa jangan kita jadi pelik pada orang lain. Kan, orang lain semua pakai cantik, baju kurung, pakai baju Melayu ataupun kemeja ataupun t-shirt berkola. Tiba-tiba kita pakai seluar 3/4, kan, pakai jersey. So kan itu pelik, dia menyalahi orang lain. Okey, so kita sama-sama lah beringat bila kita belajar subjek ni. Baik. So dia juga menyokong fitrah manusia lah, sebab fitrah manusia memang begitu sifatnya. Okey, melainkan dia memang tidak malu. Okey, ingat hadis Nabi SAW sebut fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Okey, bila kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu nak. So kita tak nak lah begitu kan. Okey, baik. Okey, seterusnya tanggungjawab sosial, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Okey, so tanggungjawab sosial merujuk kepada kewajipan individu, organisasi atau masyarakat untuk menyumbang kepada kebajikan dan juga kebaikan sosial. Okey, so tanggungjawab pada alam sekitar, masyarakat sekeliling. Okey, so banyaklah cara untuk kita nak menterjemahkan tanggungjawab sosial ni. Kalau kita tengok kat situ boleh join program-program kelestarian alam, badan amal, okey. Banyaklah. Okey. So penting untuk kita memahami tanggungjawab sosial itu apa. Okey. So supaya kita dapat menterjemahkan semangat tanggungjawab sosial itu dalam masyarakat kita. Okey, baik. So kita tengok lagi dalam membentuk masyarakat ini, nilai etika dan adab ni dia amat-amat penting lah. Okey, sebab dia boleh mewujudkan keharmonian, beradab antara sesama lain, respect each others. Okey, so dengan adanya nilai etika dan adab ni, dia dapat mewujudkan hubungan yang harmoni lah. Okey, so kita tak pandang rendah. Contohnya kita berbilang bangsa di Malaysia ni, kadang-kadang ada sebahagian kita ini memandang bangsa-bangsa yang berbeza dengan kita itu sebagai orang yang lemah, orang yang hina dan sebagainya. So kita tak nak begitu. Bila kita ada adab dan etika, kita faham bahawa inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dengan kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey. So kita akan bila kita menterjemahkan kebaikan, kita dalam proses menjadi orang yang bertakwa. So kita mewujudkan hubungan harmoni, kita akan boleh dinilai sebagai orang yang bertakwa. Ada ciri-ciri di situ. Baik. So peningkatan akhlak, okey, boleh juga. Okey, bila ada nilai dan etika yang kukuh, dia membantu meningkatkan moral individu dan masyarakat. So orang akan tengok kita.
oh dia ni baik lah cara dia approach, cara dia cakap, cara dia tegur, tak ada lah dia nak menggunakan perkataan yang makian, cercaan, tetapi dia menggunakan bahasa yang sopan. So di situ orang yang melihat dia belajar dan dia akan dapat mengambil manfaat dan akhirnya dia sendiri akan menjadikan itu sebagai contoh lah. Okay. So tengok, mewujudkan keharmonian, meningkatkan akhlak, membentuk imej positif. Ya, betul. So macam tadi, kalau kamu buat tadi dalam situasi-situasi yang saya nyatakan tadi, dia membentuk imej positif. Kamu letak nombor telefon dan kamu minta maaf dekat notes itu di hadapan kereta kamu kan. So itu membentuk imej positif. Oh dia ni memang betul-betul emergency dan sebagainya lah kan. So di situ juga mewujudkan kesopanan. Okay, kesopanan. Nampaklah sopan kat situ, tak adalah main tinggal dan sebagainya kan. Okay, dan juga menghormati kepelbagaian budaya. So macam kita lah di Malaysia ni ada pelbagai kan. So bila kita buat kenduri kendara, so kita akan melihat siapa jiran kita. Okay, supaya jiran tersebut kalau bukan orang Melayu, dia mungkin bangsa yang berbeza, kita kena tanya juga pandangan dia sebagai jiran kita. Okay, baik. So tengok kat situ. Okay, menghargai, menghormati kepelbagaian yang kita dah bincang pada pertemuan yang lepas. Okay, so setiap hubungan etnik kita boleh bina hubungan yang baik. Baik. So menjaga kesopanan tadi saya dah sebut. Okay, dia akan sebagai contoh etika komunikasi. Okay, etika komunikasi ni penting sebab apa? Etika komunikasi kalau kita tak faham, kita akan bercakap mengikut emosi kita semata-mata. Kita tak nak begitulah. Sedangkan kita boleh gunakan akal. Okay. So, cakap dengan nada yang baik, intonasi yang betul dan sebagainya. Kadang-kadang, intonasi kata-kata kita itu dia sudah memberi satu orang kata gambaran positif orang lain terhadap diri kita itu. Okay. Baik. Okay. So, seterusnya, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Okey. Kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Baik. So, bagaimana ni kalau kita tengok penting untuk kita wujudkan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial ini. Ini salah satulah projek kerajaan dalam memberi kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. So, diletakkan tajuk ini dalam subjek ini supaya kamu semua faham bahawa kita ni mesti menjalankan tanggungjawab sosial ini. Kalaulah kita tak nak ambil tahu, kita nak sorang-sorang, kita tak ada semangat patriotism, kita tak ada semangat empathy, kita tidak ada langsung apa-apa jiwa dan perasaan, melainkan hanya kita mementingkan diri kita yang disebut sebagai anania, sifat kesendirian itu, keakuan itu semata-mata, maka dia tidak akan menjamin keharmonian dan juga keamanan negara kita ini. Okey. So kalau orang insiden kan, kita tinggalkan je kat tepi jalan tu kan, tanpa ada sebarang perasaan sedih, kesian dan sebagainya. Okey. So kita kena ingatlah perkara ni. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni yang narsistik. Okay, so dia seorang je yang betul, orang lain salah dan sebagainya. Kita tak nak begitu. So kita kena bersifat tolong-menolong dan sebagainya. So penting kenapa penting kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial ni? So kita tengok pemahaman nilai etika. So dia kena faham nilai dan juga etika itu. Okey, yang mana dia memainkan peranan penting dalam mengawal tingkah laku. Okey, dalam masa yang sama kesedaran sosial. Okey, penting. So bila kita ada etika, dia akan meningkatkan kesedaran sosial. Bila kita ada akhlak, dia akan meningkatkan kesedaran sosial. Macam saya katakan tadilah dalam isu-isu beberapa perkara yang kita bincangkan tadi kan. Okey, baik. So kita akan rasa tanggungjawab untuk bantu sesama manusia, and then menghormati hak asasi manusia. Okay, so kita takkan mudah-mudah nak pergi cerita, nak pergi buka aib dan sebagainya. Okay, sebab kita fikirkan ada hak asasi manusia yang kita kena jaga. Okay, tak boleh mendiskriminasi. Okay, so contoh bangsa yang berbeza, dia pun diskriminasikan orang tersebut kan. Okay, so pentingnya. Okay,
untuk kesedaran sosial ini, tanggungjawab sosial ini sebab dia dapat membina hubungan yang harmoni. Okey. So kita mendengar pandangan orang lain, okey, menghormati perbezaan. So benda ni penting lah. And then sebagai contoh yang lain, kelestarian alam sekitar. Okey. So etika ini juga merangkumi tanggungjawab terhadap alam semula jadi. Okey. So pentinglah. Okay, secara keseluruhannya etika dan peradaban dia memainkan peranan penting dalam mendukung tanggungjawab sosial sebab apa? Dia membentuk pandangan dan tindakan individu yang bertanggungjawab terhadap masyarakat. Ya, betul. Sebab bila kita ada etika, kita ada ketamadunan, okey, dia akan mendukung tanggungjawab sosial. Sebab apa? Pandangan kita telah dibentuk. Bagaimana seorang ataupun ciri-ciri seorang yang beretika? Bagaimana ciri-ciri orang yang beradab? So di situ kita telah dibentuk. Okay. And then kita akan menjamin kelestarian alam ini, okay, masyarakat untuk generasi-generasi yang akan datang pula. Okay. So saya tak pasti dalam kalangan kamu ni pernah ataupun tidak terlibat dengan CSR ataupun altruism, kesukarelawanan ini. Dan saya pasti insya-Allah 70 ke 80% pernah lah terlibat. Okey. So kalau kita tengok kat sini bentuk tanggungjawab sosial yang boleh diberikan kepada masyarakat dalam dan luar negara. Okey. So contohnya kalau kerajaan, okey, dia akan bantulah individu, NGO. So contoh bila bencana alam, contohnya faktor pendidikan macam di Gaza pada hari ni kan. So Datuk Siti, saya ingat Ustaz, dia pernah menyumbang hospital di sana. Sebuah dia membangunkan hospital, saya ingat Ustaz. Hospital pun sekolah macam tu lah. Okey, so keuangan, kepala asas perubatan, kerohanian. So setakat ni kalau dalam UiTM, so kita ada bantuan zakat. Kita ada bantuan, saya tak pasti bantuan tabung kebajikan pelajar tu masih wujud ataupun tidak. Okey, tetapi zakat lah setakat ni yang banyak membantu. Okey, dari sudut keuangan, okey, pendidikan kamu, keperluan asas dan sebagainya. Okey. Baik. So, altruism adalah motif tindakan atau perilaku berupa kepedulian untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Kepedulian memberikan pertolongan kepada orang lain secara murni tanpa mengharapkan imbalan. So itu adalah altruism. Melainkan hanya memberikan satu kebaikan. Okey, baik. So, pertolongan secara murni kita boleh maksudkan, definisikan begitulah. Okey, so benda yang melibatkan menolong orang lain. Okey. So itu adalah altruism dan kesukarelawanan. Okey. Baik. So kita tengok kat sini. Altruism ni melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri tanpa paksaan atau dikrah. Dengan niat ikhlaslah tanpa harap apa-apa pulangan. Okey. Kita tengok ada bagi orang lelaki ni nampak orang perempuan pancit tayar di highway sebagainya. So atas dasar kemanusiaan, atas dasar kesukarelawanan altruism ini, dia berhenti dan dia bantulah. So itulah semangat altruism yang mana Ustaz boleh berikan sebagai contoh antaranya. Banyak lagi yang lain-lain kan. Okay. So dalam Quran Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim fastabiqul khairat, kan, maka hendaklah kamu berlumba-lumba membuat kebajikan. Baik, kita tengok jenis kesukarelawanan. Okey. Okey, kesukarelawanan maya, okey, sebagai contoh menggunakan kemudahan internet. Okey. So ini antara bentuk altruism maya, virtual volunteering. Okey. So dia guna and then dia sebarkan maklumat and then dia share something yang boleh memberi manfaat lah kepada masyarakat. And then environmental volunteering. Okay. So volunteering ni ini adalah kerja sukarela yang menyumbang kepada pengurusan atau pemulihan alam sekitar melalui pelbagai kerja lah. So tanam pokok, alam sekitar dan sebagainya lah. Okay. Baik. Ni ada beberapa soalan. Okey, apakah aktiviti sukarela yang pernah anda sertai? Ni Ustaz tak tanya dah laku kamu kan? So majoriti ada jawapan masing-masing, so kamu boleh menjawablah sendiri. So apakah faktor yang anda sertai mendorong anda sertai aktiviti tersebut? Contohnya
pasca banjir kan. So selepas banjir tu apa yang kamu buat? Apakah faktor kamu pergi tolong juga kan? So bagaimana cara? Yang ni saya suka nak minta pandangan kamu lah. Bagaimana cara terbaik untuk menarik dan memupuk minat masyarakat menyertai aktiviti sosial ini ataupun tanggungjawab sosial ini? Okey, ataupun altruism ni. So saya nak tanya pandangan lah. Ahli kelas sikit. Okey, baik. So Izma Zalidia, silakan. Okey. Apa cara terbaik untuk tarik minat masyarakat ni untuk join altruism? Silakan. Izma Zalidia. 1, 2. Izma Zalidia. Ada? Oh, tak ada Izma Zalidia. Okey. Izzah Imtinan. Saya Ustaz. Oh, kenapa Izma lambat respon? Silakan respon Izma. Izma, silakan. Jawab soalan yang Ustaz berikan tadi. Saya sebenarnya ada MC hari ni. So, ada MC tak nak jawab? Ada MC tak nak jawab tu? Aduh, lambat lah. Kita nak cepat ni. Izzah Imtinan, silakan Izzah Imtinan. Ya, Ustaz. Silakan bagi jawapan atas persoalan yang Ustaz berikan tadi. Tu, soalan yang ketiga tu. Sila jawab. Ustaz boleh ulang balik tak sebab internet Tu, saya kurang jelas. soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga tu. Tengoklah soalan yang ketiga tu. Jawab. Soalan yang ketiga. Silakan. Tak ada. Izzah Imtinan tak ada jawapan. Lambat ni. Ainul Syakila Huda, silakan. Ya. Jawab soalan ketiga. Apakah soalan dia Ustaz? Slide tadi tak bergerak. Jawab soalan ketiga. Jawab soalan ketiga. Kenapa dia tak bergerak? Tak ada Ustaz, dekat slide. Sekejap Okey. Okey. Pada pandangan anda, bagaimana cara terbaik untuk menarik dan memupuk minat masyarakat menyertai aktiviti sosial ataupun altruism? Influencer boleh memainkan peranan yang penting. Okey. Ada yang lain? Lepas tu, influencer tu dia macam gunakan media sosial lah kan? Untuk promote charity. Okey. So, itu salah satu cara yang dicadangkan menggunakan influencer. Okey. Ada lagi yang lain? Silakan. Nak pupuk minat ni. Gunakan influencer. Okey, ada lagi yang lain? Silakan. Tak ada. Nak kena tanya kat seorang-seorang. Adam bin Aswad, silakan. Saya Ustaz. Siapa tu? Izzah. Silakan. Pada pandangan saya, cara terbaik untuk menarik minat dan memupuk minat masyarakat menyertai aktiviti sosial ini ialah kerajaan boleh membuat aktiviti yang menarik dan sediakan ganjaran atau penghargaan. Macam kalau mereka join sesuatu program ke, mesti ada hadiah. Yang tu je. Jadi tak jadilah altruism tu. Tapi itulah kan pandangan kamu untuk menarik minat. So it's okay lah. Itu pandangan kamu. Okey, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Adam bin Aswad.
Ya Ustaz. Macam mana kita nak tarik ni nak tarik dan memupuk minat untuk join ni altruism ni? Okey Ustaz. Dorang Influencer dah, bagi ganjaran dah. Apa lagi? Kalau tak tahu lah Ustaz. Silakan yang lain. Lambat ni, lambat. Kena aktifkan kamu punya otak tu sikit. Cepat. Lagi. Silakan. Ada yang lain? Saya nak cuba boleh Ustaz? Silakan. Ustaz perlukan idea kamu ni sebab kamu orang muda. So, Ustaz dah tua. Jadi, idea Ustaz lapuk. So, tadi guna influencer bagi ganjaran tu antara yang familiar juga. Yang ketiga, silakan. Saya boleh cuba Ustaz? Silakan. Sorry Ustaz. Kalau pandangan saya Ustaz, kita tubuhkan kelab sukarelawan supaya kat situ kita boleh tanamkan minat tu Ustaz. Dalam kalangan kamu ni bagus idea tu. Bagus. Ustaz setuju. Dalam UiTM ni ada kan? Kelab sukarelawan. Ada Ustaz. Ya. Tak ada? Tak ada setakat ni? Ada. Baru-baru ni kita ada tawarkan menjadi sukarelawan tabung haji. Ada kan Ustaz? Ustaz share dalam grup tu. Okey. Ada yang dah pergi jadi sukarelawan tabung haji tu? Ke kelas ni tak ada langsung? Tak ada dalam kelas ni? Sukarelawan tabung haji tu? Itu antara salah satu cara yang kami buat lah. Okey. Yang terkini sukarelawan Yayasan Islam Pulau Pinang. Diorang nak buat juga sukarelawan. Supaya diorang ni akan mengajar anak-anak yang ketinggalan dalam pelajaran lah. So diorang akan buat di pusat-pusat tertentu yang diorang pilih lah. Itu antara salah satu lah kan. Okey, baik. So, terima kasih atas respon yang diberikan oleh pelajar-pelajar semua yang menjawab tadi. Bagus. Kalau ada lagi, boleh cuba kan. Okey, baik. Ni antara contoh lah. Sukarelawan. Okey. Kenapa penting? So, kesedaran lah. So, nak bentuk nilai pun ia juga. So, daripada duk main game kan, adalah isi masa terluang tu. And then masyarakat sayang menyayangi antara sama lain dan bersatu padu lah. Okey, so pupuk nilai perpaduan, melahirkan individu yang ada nilai empati, okey, simpati dan tanggungjawab. Kita tengok orang angkat beg besar-besar nak pergi haji tu kan. So kita pergi tengok kesian makcik ni kan, pergi tolong. So penting lah amalan tu dia nak membentuk dan memupuk sifat ihsan tu. Baik, next. Okay, so kita dah berevolusi. So sekarang ni kita berada dalam IR 5.0. Okay, Industry Revolution. Okay, Industry Revolution ataupun Revolusi Industri 5.0. Yang mana kita dah berkembang. Sekarang ada AI, ada ChatGPT, ada DeepSeek, macam-macam lah kan. So sekarang ni banyak juga media-media sosial, Facebook, Instagram, apa lagi, Insta famous kan, macam-macam lah kan. Semua ni WhatsApp. So semua ni dia telah memberi impact yang besar, perubahan ke atas diri manusia lah. Okay. So walaupun dia mempermudahkan banyak urusan kita, tapi dalam masa sama dia memberi satu cabaran lah kepada kita semua. Okey. Yang mana kalau tidak dikawal dengan etika dan peradaban, maka teknologi digital ini dia akan memberi kesan yang buruk dan juga besar, okey, kepada pembangunan sesebuah negara itu sendiri. Baik. So kalau kita tengok teknologi digital ni memang salah satu objektif lah. Okey, iaitu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Okey, baik.
So kalau kita tengok di sini sejarah sedikit lah berkenaan dengan perkembangan internet di Malaysia. Okay. So pada tahun 1983, so dia memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet. Okay, 1983 pada ketika itu. So 1984, okay, ditempatkan di MIMOS, okay, ataupun wallahualam sebutan dia MIMOS atau MIMOS, okay. So kerajaan menyediakan platform tersebut lah, okay, hasilkan hubungan internet yang lebih baik. So wujudlah 1989, okay, nama dia Rangkom, okay. So dulu kan kalau kamu tengok CPU tu bukanlah macam hari ni kan. So SSD dulu hard disk kan. So sekarang ni SSD solid state kan. So dia dah berbeza kan. So dulu internet baru 500 kilobyte kan per second. Sekarang ni dah 500 megabyte per second. 1 terabyte per second. So jaring. Zaman Ustaz ni sempat lah ni program jaring ni. Okay. So 1991 pada ketika itu modem pun besar, komputer pun besar kan. So dulu ada dah platform seperti Facebook ni dulu dah ada tapi tak namalah Facebook, nama benda lain kan. So dulu internet pun dia modem tu dia berbunyi-bunyi lagi kan. So ini sempat saya lalui. Yang mana hari ni memang jauh lah dia punya kemajuan tu berkembang kan. Okay, so manfaat kita sedia tahulah bahawa hari ni semua benda IoT lah kan, Internet of Things. Okay. So pendidikan hari ni tengok kita gunakan laptop, kita gunakan Microsoft Teams. Okay, kita boleh buat rakaman dan kita boleh buat pula presentation dan sebagainya. So tak perlu ada alternatif untuk kita tidak bertemu secara face to face ini kan. Baik, inilah manfaat teknologi pendidikan, pertanian, gunakan drone. Okay, so boleh ambil 40 kilo drone ni. Okay, dia punya barang ataupun beratnya bahan tersebut. Okay, pengangkutan hari ni dia ada EV, okay, electric vehicle, okay, yang banyaklah syarikat keluarkan pada hari ni. Okay, so saya nak untuk kamu menjawab soalan inilah. Okay, kamu jawab soalan ini dalam Microsoft Teams. Apakah implikasi negatif pengglobalan teknologi tanpa pengawalan dan pengawasan ini? So setiap kamu menjawab dan pastikan jawapan tersebut berbeza lah. Tidaklah semua tu copy and paste antara satu sama lain, tapi jawab dalam bentuk jawapan yang berbeza-beza. Okay, tidak boleh sama. Sebelum kamu nak jawab tu, kamu boleh semak dulu kawan-kawan yang lain punya jawapan supaya tidak ada redundant. Okay, so kalau ada redundant maka di situ akan wujud plagiarism lah. Okay, so nanti kamu jawab dalam Microsoft Teams nanti dalam post tersebut lah pada minggu yang ke-8 ini. Baik. So kalau kita perhatikan konsep hubungan manusia dengan teknologi, so banyaklah manfaat ataupun konsep hubungan manusia ini. So mempercepatkan urusan, mencari maklumat. Okay, hari ini semua mudah. Kita boleh internet banking saja, kita boleh registered by handphone macam TH Tijari tu kan. So boleh ada akaun di tabung haji, kamu boleh register Tijari tersebut dengan mudah aja kan. Okay, baik. So bila kita biasa mengikut ataupun ambil tahu tentang ICT ini, so kita akan rasa perkembangan itu, okay, dan kita boleh menikmatilah kemudahan perkembangan itu. So sekarang ni dengan handphone saja dia boleh menjalankan fungsi laptop, okay, smartphone kita pada hari ni. Kita juga laptop kita sekarang ni, dulu kita nak kena create banyak perkara kan. So sekarang ni hanya kita keluarkan prompt arahan kepada enjin-enjin seperti DeepSeek, Copilot dan sebagainya, ChatGPT. So dia orang boleh membantu kita dengan lebih mudah kan. Okay, cuma kita jangan menyalahgunakan lah
tanpa langsung kita menggunakan akal kita untuk menilai, menganalisa dan sebagainya lah. Okay. So ICT memang hari ini kalau kita perhatikan, dia juga merupakan cabaran terbesar bila dia digunakan untuk bahan-bahan lucah, aktiviti jenayah, sekarang ni skamer dan sebagainya kan. Okey, baik. So hari ni cyberbully pun banyak berlaku hari ni. So itu semua boleh menjejaskan kesihatan mental dan juga fizikal seseorang. Okey, baik. So ni antara isu menyalahgunakan ICT bila orang menggunakan untuk kepentingan peribadi ataupun politik ataupun apa-apa sahajalah. So ini kita tak nak lah. Okay, sebab akan keluar MCMC, dia ada dia punya penyiasat ataupun cara untuk mengenal pasti. So sebelum kamu menulis ataupun post sesuatu, pastikan kamu terlebih dahulu menyemak kandungan yang kamu nak post itu supaya dia bertepatan, tidak melanggar etika dan juga perundangan di negara kita Malaysia. Okey, so kalau kita perhatikan, ICT dia merupakan tapak pengukuhan kesepaduan nasional. So alhamdulillah, sekarang ni TikTok pun dia ada bagi tips, cara nak nasihat orang, cara nak berdebat dan sebagainya. Kita boleh search sahaja, di hujung jari dia akan bagi tips, berserta dengan references sekali dia boleh bagi kan. Okey, baik. So setelah kita dapat maklumat-maklumat yang baik tersebut, sepatutnya kita akan membudayakan penggunaan ICT dengan cara yang betul lah. Banyakkan kreativiti, banyakkan inovasi supaya dapat memberi kemahiran berfikir kepada mahasiswa-mahasiswa semua. Baik. So daripada kemampuan dan kemahiran berfikir itu, dia dapat mewujudkan kesepaduan nasional lah. Sebelum nak post, dia study dulu. Sebelum dia nak bercakap, dia fikir dulu. So hari ini memang media sosial dia mempengaruhi kehidupan kita. So perbualan kita pun dia mempengaruhi juga. So dulu kita cakap elok-elok, sekarang kita dah berubah sebab apa yang ada dalam media sosial kita itu memberi gambaran begitu dan kita terpengaruh dengan lifestyle begitu. Sebab tu kanak-kanak perlu diberi pendedahan dan pendidikan yang clear dalam bab ni lah. Okey, baik. So dalam hadis riwayat Tirmizi, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna Allaha la yabghadul fahishal badhi. La yabghadul fahishal badhi. Jadi di sini hadis yang clear cut. So Allah membenci orang yang berkata keji dan juga kotor. Baik, tengok tu. Once kita nak menggunakan ICT, kita kena ingat kita sedang berkomunikasi dengan sesama manusia, bukan robot, bukan something yang tak ada perasaan, bukan something yang tidak ada apa-apa. Dia ada perasaan sebab dia sebagai seorang manusia. So kalaulah tergurusnya hati kita dengan sebab orang mengata dan juga memperli ataupun menjatuh-jatuhkan kita, so kita kena fikirkan perkara tersebut supaya kita pun takkan buat kepada orang lain. So ikut piawaian kelakuan online. So dalam kehidupan sebenar kita boleh baik, tapi dalam laptop, handphone, device, so kita bersikap dengan sikap negatif. So memang wujud begini ya. So kelakuan face to face berbeza dengan kelakuan dalam media sosial. So kita kena sedar kita berada di mana dalam dunia cyber ni. So kita pembangun, kita pengguna ataupun kita ni apa, so kita kena sedarlah diri kita itu kan. So yang keempat, hormati masa orang lain lah. So kesimpulan yang saya boleh berikan, etika dan akhlak ni dia amat penting lah dalam melaksanakan tanggungjawab. So tuntutan untuk jaga kebajikan, sopan, ambil tahu masyarakat adalah tanggungjawab sosial. So ini semua akan dapat memelihara hubungan baik lah sama manusia lah kan. So kita tak nak lah jadi orang yang menyebabkan perpecahan, aduan, permusuhan dan sebagainya. Kita tak nak begitu. Baik.
So Alhamdulillah selesai sudah kita punya tajuk 8 pada hari ini. Semoga dapat manfaat insya-Allah. Baik.